Betul ke Madani Mart sama dengan kedai rakyat satu Malaysia? Jom Miss Andrea explain kenapa Madani Mart ni kedai yang lebih baik. Madani Mart ni berkonsepkan kedai yang dekat dengan komuniti. Barang yang dijual pun semuanya keperluan asas berkualiti dan berjenama yang dijual dengan harga murah. Macam beras, minyak masak, gula, tepung dan banyak lagi. Sesuai dengan slogan, kedai runcit harga rahmah. Berbeza dengan kedai rakyat satu Malaysia, Madani Mart gunakan model licensing. Kerajaan tak keluarkan modal secara langsung untuk operasi dan inventory. Sebab ada kerjasama 3 hala antara KPDN, pemegang lesen swasta dan Yayasan Madani. Usahawan yang jadi pemegang lesen pula akan dapat training, sokongan operasi dan bekalan stok berpusat daripada Yayasan Madani. Share dan repost dulu video ni supaya ramai tahu pasal Madani Mart. Cawangan pertama dah buka dekat Indera Mahkota 8, Kuantan, Pahang. Dan dalam masa 2 tahun, Madani Mart target untuk buka 640 cawangan atau at least 1 cawangan untuk setiap dun. Jadi, kalau ada usahawan yang berminat nak jadi lisensi, boleh mohon dekat www.madanimart.com.my. Apa pula harapan anda untuk Madani Mart? Is Andrea explain? Jangan lupa follow.